Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya AI Shed di Buletin PTV7. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, bahan digital bukan sahaja membantu meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, malah mampu mengurangkan beban pelajar dengan penggunaan buku teks elektronik yang lebih ringan dan mudah diakses. Sekarang, mari kita dengarkan kupasan isu bahan digital memperkasakan pendidikan negara bersama rakan penyampai saya Cik Bot dan wartawan Hannah Awatif. Hai Hannah. Hai Cik Bot. Hannah dekat mana sekarang ni? Hannah sekarang dekat Felda Palung 7 tau Cik Bot. Oh, Hannah pergi sana buat apa? Hari ni Hannah nak bawa Cik Bot dan semua penonton ke Felda Palung 7 dan nak tunjuk bagaimana guru dan murid di sini bersungguh-sungguh menggunakan bahan digital dalam pendidikan walaupun mereka tinggal di luar bandar. Wah, hebat mereka ya Hannah. Tapi, apa itu bahan digital dalam pendidikan? Bahan digital dalam pendidikan adalah bahan atas talian yang digunakan untuk memudahkan sesi pembelajaran. Adakah mereka mengalami sebarang masalah? Mestilah Cik Bot, kan tadi Hannah kata mereka tinggal di luar bandar. Masalah utama mereka adalah tiada internet yang kukuh dan gadget yang mencukupi. Bagaimana mereka selesaikan masalah itu? Cik Bot ni, kalau Hannah bagi tahu semua dekat sini, tak seronok lah. Jom Hannah bawa Cik Bot dan para penonton ke segmen Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara dari Felda ke Persada. Sehingga Januari 2025, terdapat 34.9 juta pengguna internet di Malaysia yang mewakili 97.7% daripada jumlah penduduk negara. AI, Kahoot, Quizizz, Delima, YouTube adalah antara contoh bahan digital yang digunakan dalam pendidikan. Namun, sejauh manakah bahan digital digunakan di sekolah, terutamanya sekolah di luar bandar? Apakah cabaran yang dihadapi dan bagaimanakah cara mengatasi? Pada hari ini, kita akan merungkai segala persoalan. Dari bilik darjah ke ruang maya, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Mari bersama-sama dengan saya, Hannah Awatif, wartawan Buletin PTV7 anda pada hari ini. Ayuh kita saksikan. Pada segmen kita hari ini, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Alif, seorang guru kelahiran Kuala Lumpur yang kini mengajar di Sekolah Kebangsaan Felda Palung 7. Assalamualaikum, saya Cikgu Alif. Saya merupakan cikgu matematik. Seperti yang kita tahu, matematik merupakan subjek yang agak sukar untuk dikuasai oleh murid sekolah rendah di luar bandar. Saya menggunakan bahan digital dalam pendidikan dengan menghasilkan permainan atas talian seperti Quizizz dan Kahoot. Alhamdulillah, murid mula melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Selepas waktu persekolahan, murid-murid SK Felda Palung 7 akan berkunjung ke perpustakaan desa ataupun pusat internet nadi untuk melayari internet serta melakukan kerja rumah yang diberikan oleh guru secara atas talian. Dengan adanya sokongan luar daripada perpustakaan desa dan pusat internet nadi, ini dapat membantu guru-guru dalam memperkasakan bahan digital dalam pendidikan. Assalamualaikum Puan Hawa. Waalaikumsalam. Saya Hannah daripada Buletin PTV7. Puan Hawa sihat? Alhamdulillah sihat. Hari ini boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Diorang membuat kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru-guru mereka serta menggunakan wifi free yang telah disediakan. Yes, dekat perpustakaan desa ni disediakan perkhidmatan wifi percuma untuk para pengunjung serta kemudahan gadget yang telah disediakan. Usaha yang baik Puan. Terima kasih. Harap usaha dari pihak luar seperti Puan Hawa dan perpustakaan desa dapat membantu guru dan pendidikan di negara kita. Meskipun berada di luar bandar, terbukti bahawa kegigihan mampu mengatasi segala halangan. Adik-adik, seronok tak belajar tadi? Belajar guna apa? TV! Bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Dari Felda